Okey, untuk kali ini kita akan bincangkan satu perkara dalam khat sulus, iaitu ada bentuk ataupun lenggok S yang perlu dinampakkan ya. Yang pertama kita tengok kepada huruf alif. Huruf alif dia tidak tegak Okey. Jadi dekat sini kita nampak dia ada lengkung ni. Kemudian macam tu. Itu untuk huruf alif. Dia tidak tegak dia ada sedikit lengkung S kat situ. Dan benda ni semua akan bersambung lah dekat huruf lam. Okey, untuk video kali ni kita nak tengok satu ciri pada huruf sulus, iaitu ada lengkung S pada huruf-huruf yang pergerakannya menegak ataupun condong ke kiri tu. Ya, yang permulaannya kita tengok kepada huruf alif. Okey, jadi tu huruf alif. Jadi kat sini yang kita nak bincangkan adalah ni. Dia akan bergerak begini. Kemudian dia akan bergerak begini. Ada pergerakan S kat situ. Maka daripada huruf alif ni dia akan keluarlah huruf-huruf yang lain. Contohnya huruf kaf. Ya, di sini ada pergerakan macam tu. Huruf lam. Huruf lam alif. Yang kita nampak sini. Di sini pun ada lenggok di situ, dan di sini pun alifnya pun ada lenggok begitu. Dan huruf-huruf yang lain, contohnya huruf dal ya. Lenggoknya di sini. Huruf lam alif yang kedua ya, lam alif yang bentuk bersimpul. Ya, di sini. Dan juga huruf ha. Walaupun dia pendek, tapi tetap ada nampak macam tu. Sini. Kemudian huruf
simple. Ini permulaan dia ni yang kita nampak bentuk macam ni. Tu. Kemudian huruf ra, ra yang bentuk mursal. Di sini ada lengkok S dekat situ, ataupun yang jenis majmuah pun sama, ataupun huruf nun. Huruf nun di sini tetap ada lingkup itu. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan, siapa-siapa yang ada tiang dan berzuluf ataupun berkepala ni, maka dia akan ada lenggok tu. Dia tak sama kalau contohnya kalau kita buat huruf ba. Kalau kita buat huruf ba, huruf ba di situ dia tidak ada lenggok S, dia hanya turun saja. Dan dia tidak ada kepala kan. Tetapi huruf nun ada kepala. Jadi kita boleh buat kesimpulan kat sini, siapa-siapa yang ada kepala, ada zuluf, dan dia macam bertiang ataupun bentuk dia memanjang, maka dia akan ada lenggok S kat sini. Sini. Okey. Dan juga kalau dalam buku Muhammad Izzat pun dia kata huruf ya pun akan ada pergerakan S tu di leher ni. Di leher ni jadi kat sini ada pergerakan. Cuma dia lari sikit lah daripada grup yang berkepala tadi tu. Okey, saya rasa itu sahaja. Jadi mungkin boleh latih benda ni dalam satu grup, dalam satu kumpulan. Bila buat latihan, tak semestinya alif ba ta sa. Contohnya kita boleh buat latihan alif kaf lam, lam alif, dal ha dan sebagainya. Satu lagi tertinggal, huruf kaf. Kaf Saifi. Ini contohnya kaf ra. Jadi kaf ni sebenarnya dia mengambil lam alif ni, sebenarnya sama je. Okay, jadi yang ada bentuk S tu kat sini. Okay, saya rasa itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.